Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi asam kari. Saya panaskan minyak di kuali. Saya sekarang ni nak masak 4 ekor ayam. Kemudian saya nak tumis, bahan pewangi dia adalah serai dan daun kari. Dia dah mula naik bau, kita nak masukkan bawang yang kita hiris ni tadi. Kita tumis dia sampai dia bawang dia layu ya. Sementara kita nak bawangnya jadi, kita nak kisar puan. Kita nak kisar dia bawang putih dan bawang besar. Saya sedang masak untuk 4 ekor ayam. Jadi agak banyak bahan-bahan dia ya. Kan saya bagi untuk seekor kan. Kita kalau nak masak 4 ekor, kita kali 4. Masak 3 ekor kali 3. Okey, nampak ni. Dia dah mula coklat-coklat kat ujung. Waktu ni adalah waktu cantik untuk kita tuang yang kita kisar. Okey, kita masukkan bawang yang kita kisar. Okey, kita tumis sampai dia pecah minyak ataupun dia kering. Dia dah pecah minyak, nampak tak? Saya kecilkan api sebabnya saya nak letak ini. Yang ini kalau puan api besar, minyak panas, puan masuk ni lepas tu puan meleceh pula, dia akan hangus cepat. Okey, kita akan masukkan semua. Rempah kari, serbuk lada dan juga ya jintan putih. Dia dah merata semua, baru saya buka api. Okey, kita nak masukkan air. Saya perlu letak sedikit air supaya nak mengelak dia daripada dia hangus. Okey, bila kita masuk air, dia cair. Nampak tak? So, kita biar sekejap, bagi dia pekat balik. Buat 3 kali proses. 3 kali masuk air. Okey, kita nak masukkan air asam. Okey, macam ni. Ya, okey, saya nak masukkan air asam dah masuk. Saya nak masuk garam ya puan. Okey, saya nak masuk buah tomato. Tomato. Okey, ya. Okey, kita tunggu tomato dia macam dah nak lecuh sikit, baru kita masuk ayam. Ayam dah tak perlu risau sebab ayam dah digoreng. Saya masuk ayam ya. Ayam yang telah saya goreng tetapi tidak garing tapi masak. Ini adalah 4 ekor ayam. Okey, kita balik-balikkan. Kemudian kita perlu letak air. Dan kita letak bendir supaya bendir tu kan nanti dia keluarkan lendir dia. Kita nak masukkan bendir. Kita ratakan ya. Ini dah berdidih. Okey, dah masak pun lauk kita ni. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu asam kari buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.